So, Assalamualaikum. Hari ni aku nak mulakan pengembaraan aku ke Balkan. So, kita tunggu flight. Dulu aku akan pergi ke Abu Dhabi dulu dan ke Istanbul dengan menaiki Etihad. So, jom kita tengok macam mana. Okay, so sekarang naik Etihad. Kita tunggu flight. So, kita pergi ke Abu Dhabi dulu dalam flight Etihad. Sorry lah. So, perjalanan ke Abu Dhabi mungkin ambil masa 6 jam. Bukan 6 jam, 4 jam. So, kita tunggu aja. So, sekarang kita transit ke Abu Dhabi dulu. Pukul 1:30 pagi Abu Dhabi. Next flight pukul 9 ke Istanbul. So, tengok kita, sebab aku plan nak puasa hari ni, so kita sahur sekejap pukul 4:30 subuh. So kena makan cepat ni. Dah pukul 1:30 ni. Good morning. ETihad Airways flight EY690 to Moscow. It's calling the attention of Miss Zainab. Oh, sekarang ni aku orang pening. Banyak sangat kedai kat sini. Sebab ada Krispy Kreme, ada Burger King, Texas Chicken. So aku tak tahu nak makan apa untuk sahur. So ya, fikir dulu. Tapi airport ni dah banyak perubahan lah. Last kali aku datang sini 2015. Tak ada benda-benda macam ni. So memang padu lah sekarang ni. Yang paling terkejut sekali, Texas Chicken pun ada kat sini. Keadaan airport Abu Dhabi ni sangat lain masa last kali aku pergi tahun 2015 dulu. Sekarang banyak gila kedai yang best-best kat sini. Okay, sekarang aku tunjukkan korang jalan pergi ke surau kat airport sini. Ya, boleh lalu Medi, lepas tu nampaklah surau kat depan. Sini pun ada smoking room sekali, nampak? Siapa yang nak isap rokok semua boleh masuk dalam bilik ni. Dan betul-betul sebelah surau untuk lelaki dan perempuan. Macam dia lah airport sini. Jom kita tengok dalam surau. Yang paling best sekali kat tengah-tengah airport ni ada farmasi sendiri dan juga banyak gila kedai perfume. Cuba tengok dalam vending machine ni. Uish, petang-petang aku puasa tengok dalam ni pun dah sedap. Banyak makanan best-best pula tu. Tapi harga dia memang sikit darah lah. Memang tak aku nak beli kat sini. Okay, so itu saja sedikit sebanyak video aku hari ni berkenaan dengan transit di Abu Dhabi. Dan aku tunjuklah sekitar airport baru Abu Dhabi ni. So untuk next video kita akan ke Istanbul pula. So jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye.